Hari ni ada event ride MotoGP launch. Sekarang ni dekat Petronas TPM apa lah, teknologi apa lupa dah, kat Sungai Besi. So aku join ride dia orang. So ni program anjuran 2 wheels dengan selected member. Ya, korang tengok banyak kat motor. Kapcai ada, Superbike ada. Hari ni ada dalam 150 rider. So enjoy the moment lah. Ada sponsor free Monster Energy. Untuk registration. Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih semua yang hadir. Kami minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. So sebenarnya event kali ni adalah kita play off pergi KL launching. Okey, itu tujuan kami lah. So terima kasih yang sudi join kita punya ride. Dan terima kasih pada Petronas Pinta. Kerana dia bagi goodies hampir kata RM300. So korang kena pergi, yang penting ada kupon tadi tu, kena wajib pergi ni redeem. Okey. So terima kasih juga kepada Monster Energy untuk kita. Oh, lagi sikit. Kita punya partner untuk technical side iaitu Marshall, salah satu instructor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Petronas Pinta kerana dah sponsor kita hari ni. Setahu saya RM300 tu bukan keseluruhan seorang. So anda boleh darab dengan berapa rider hari ni, anda boleh kira sendiri. Saya tahu anda semua pakar matematik, boleh kira lah. Terima kasih kepada Petronas Pinta lagi sekali. Seterusnya kita berada air teraga Monster Energy bagi kita teraga untuk ride hari ni. So terusnya kepada media turis lah kerana berjaya untuk mendapatkan apa yang anda dapat hari ni. Seperti yang kita tahu, apa yang anda dapat hari ni bukan mudah untuk kita dapat, sebab especially yang SS card tu, SS reset tu memang sangat susah. Hari ni saya dapat berita ada orang jual harga RM50. So anda berdua hari ni dapat secara langsung daripada media turis. So terima kasih kepada media turis. Sebab kita hanya dapat limited lah. Betul, very limited. Okay, so alright, untuk perjalanan hari ni saya rasa saya cuma nak memperingatkan saja, sebab saya tahu dekat depan saya ni adalah yang lebih pakar daripada saya. Saya tak ada apa-apa keistimewaan pun, cumanya hari ni kita minta perjalanan tu dipermudahkan. Okay, kita keluar saja daripada Petronas Station ni, kita akan melalui highway SPE yang naik nampak KCC tu. Okay, nampak KL tu, tahu kan? Semua tahu SPE kan? Ada siapa yang tak tahu SPE naik kat mana? Saya semua tahu okay, kita akan menaik apa ni? Flyover SPE dan kita akan turun Akhleh. Tahu Akhleh tak? Tahu Akhleh jangan terlepas lah. Kalau terlepas tu kau pergi ke tempat lain pula nanti. Okey, lepas tu turun Akhleh, kita akan terus sampai ke Salbris. Okey, sebelum Saloma Bridge tu dia ada satu nak masuk parking KLCC kecil je kiri tu. Okey, so saya harap turun je Akhleh tu jangan laju. Sebab tol dekat Akhleh tu memang sangat kecil. Siapa yang nak lepas titi masa ambil exam dulu, situ memang crucial sikit lah. Okay, so jalan dia memang kecil, tolong ikut lalu lintas, jangan berebut, semua sampai. Jangan risau, KLCC tak lari hari ni sebab dia dah kena lock dengan Dona. Dia hari ni dia tak lari, so slow je, lepasi slow dan nak sampai ke Saloma Bridge tu nanti ada simpan kiri, masuk kiri, lepas tu dia ada terus parking motor. Dia pusing je Alright guys, kita ambil gambar dulu. Okey guys, satu tepukan gemuruh untuk Two Wheel Media.
Mana? Background mana? Depan background ni lah halaman. Ambil gambar kan. Semua join. Tak tahu ke? Siapa? Okay guys, dah on the bike. Semua dah ready lah untuk ride hari ni. Sebab ride hari ni bukan sekadar ride yang tak kira cc. Dari sebesar-besar motor sampai sekecil-kecil motor. Aku ada member tapi tak tahu lah dia tertidur dia. Patut aku call tak angkat. Kat kelompok belakang ni. $150 rider. $150 rider ride ke KLCC. Let's go guys. Disebabkan aku tak tahu jalan, so aku kena follow lah. Follow, jangan sampai kena tinggal. Bising kat bunyi dia. Bukan apa, kalau belakang-belakang sangat tak nampak gambar. Asal diorang semua buka line. Buka lorong ni. Buka lorong untuk aku ke? Ajar tadi aku dah lalu dah. Tadi masa dua dia aku sesat. Salah jalan. Lupa kat situ tadi ya. Aduh. Oh, lady bikers.
BMW. Baru kau tahu macam-macam rider dia. Cantik tu stiker dia, Ronin. Belakang aku selalu tak ada orang. Oh ni jembatan Saloma dekat je punya. Al-Khaleh. Padahal tinggi je aku tunduk. Motor tak kuat tenggelam terus bunyi motor aku. TZR Legend.
beli Suria. Encik saya motor kau. Tadi kau kata Hazmi mana? Hazmi dah tahu. Dia cakap Hazmi dah tahu jalan. Padahal memang patah balik ni. Memang patah balik, kunci tinggal. Teruk sangat. Tertinggal kunci ya. Ada bus Petronas. Okay guys, settle berjuang tadi, dapatkan free gift. Sepatutnya ada lagi event konsert ni, tapi ada hal pula malam-malam ni ada konsert dolar. Mana Zat? Aku dulu dah pernah sesat dah ni. Pusing balik. Alamak, nak kena keluarkan kad dia. Okey. Jalan Pinang.
tadi masuk sebelah sana. Ya. Bismillah. Settle. Aku rasa itu sajalah video ride aku pada hari ni. Sampai jumpa di video pada masa akan datang. Terima kasihlah pada yang menonton video aku pada kali ni. Bye guys.